Kereta baru bukan untuk Gen Z, B40 dan M40 yang baru mula pegang duit. Gen Z dengar sampai habis, janji. Kewangan belum stabil. Terbaik ialah beli kereta terpakai yang reliable walaupun resale value dia teruk, lagi-lagi lelaki. Kenapa? Sebab kejatuhan harga paling kejam dah kena pada owner pertama, bukan pada kau. Orang lain bakar duit dengan susut nilai, kau pakai kereta yang masih boleh jalan dengan harga murah. Bijak kan? Tapi jangan malas, baca review, pilih yang reliable tapi underrated. Jangan main hentam ikut rupa dan jangan ikut nasihat beli kereta baru tukar tiap 5 tahun sebelum waranti habis. Itu bukan nasihat kewangan, itu skrip bank dan pengeluar kereta nak untung banyak. Nanti terperangkap kitaran sama, hutang panjang, ansuran besar, insurans mahal dan resale value jatuh teruk. Bila kau beli used car yang tahan, komitmen kau rendah, duit lebihan boleh buat aset sebenar. Ada simpanan kecemasan, pelaburan, bisnes, bukan bayar faedah bank. Rosak sikit, repair masih lebih murah. Lelaki, belajarlah sikit ilmu jaga kereta. Lagi-lagi Gen Z, banyak jimat. Untuk B40 dan M40, kereta bukan lambang naik taraf hidup. Kereta cuma alat bergerak. Jangan kisah apa orang kata, tapi kisahkan kewangan kau. Nak bergaya, biar duit terjaga. Baju ni contohnya. Nampak mahal tapi tak sampai 100 pun. Klik link di bio untuk dapatkan.